Okay korang, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita bawa korang pergi jalan-jalan ke Jalan Kuchai Lama. Nak tengok rumah usang lama di KL. So jom kita explore ramai-ramai. Korang tengok ni sampah banyak kok. Okay, nanti kita akan tunjuk dekat video full dekat YouTube So korang boleh tengok sendiri macam mana keadaan di rumah lama Kuchai. Lagi kita akan bawa korang pusing ke bawah kat sini. Daripada bawah ni saya akan bawa korang pusing sampai di sana. Dan macam inilah keadaan struktur-struktur. Terima kasih.
Guys, kau tengok ni. Dah cari tempat pelupasan sampah. Mantul Pak Bu. Banyak sampah siap. Banyak sampah. Welcome to Kuchai Lama. Dia ada banyak blok. Dia 1, 2, 3, 4. Ada 5, 6 sebelah lagi. Dia banyak. Ni dia punya tepi keliling lah. Nak tengok. So ada juga mereka kata rumah-rumah ni pernah dijadikan tempat sewa warga asing. Yes, betul. Tambah-tambah anak muda sekarang banyak nak ada rumah kan. So rumah makin lama makin mahal. Sinilah parking bawah. Joy, tak semua juga. Awak tak boleh salahkan semua. Sebab benda ni kita duduk bermasyarakat, bukan duduk rumah kampung. Dia bukan semuanya tak pembersih. Tapi kalau seorang pembersih, 10 tak pembersih, susah juga. Ya betul Mawar, flat ni dah lama dah. Kalau orang Kuchai sendiri, orang boleh share lah berapa tahun. Ya, terima kasih 781 mata memandang. Terima kasih korang. Mereka memang ada apa macam pemaju, tapi sebenarnya pemaju kita tak tahu. Orang sini je tahu. Itulah. Bang? Kita just buat review je lah. Ni kalau korang tengok ni parking. Sorry korang kalau goyang. Aku dua rakaman. Aku buat rakaman hari ni. Setuju pada korang je lah. Ni kat luar. So sinilah rupa dia. Area mana? Kuchai. Kuchai dekat KL. Saya buat parah lambat lagi lah Mama. Saya tak ada lesen ni. Kak Mida, saya tak tahulah sebab banyak orang yang tinggal sini, banyak orang-orang tua. Itulah. Semoga dapat orang kata pembaharuan lah. Orang kata. Sebab air pun dah bocor rot ni.
Tapi selesa. Saya dekat Kuchai Lama. Dekat Kuchai. Kan dah masuk Malaysia GZ dah. Itulah. Harap-harap lah. Sebab sini banyak blok. Kunci mana? Ini apa yang dia bawa tu? Bawa orang. Banyak tinggal orang tua lah. Tingkat 6 tapi 6 ada kurang lah, tapi dia bungkus ada kan. Ini banyak yang lain. Tapi tak semua rumah ada orang lah. Ada yang kosong. Ada yang kosong. Belum yang first kan? Yang sini ada dekat. Banyak kerja tinggal di sini. Flat total dekat 6 tingkat. Flat 6 tingkat. Sorry korang kalau saya tak dapat nak baca komen korang. Sebab saya tengah fokus dengan video. Putera, dia sebab flat ni dah lama. Bila keadaan tu masih tak berjaga, memang mana-mana flat pun memang macam tu. Ni lah flat tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berkembang. So saya nak bawa korang ke flat ni. Sembilan belas. Tak boleh buka dulu. Payah lama memang sini kan? Flat lama. Kan kita pun tengok pun macam sedih. Ya, betul. Tapi kalau tengok flat yang first tak ada orang Yang first yang mana tu ni kan? Yang first tadi, yang tadi. Dia sekali ni dia kawasan ABCD. Tapi sini warga asing tak ramai bang ni. Ramai. Oh ramai? Belah mana bang? Belah sini? Semua blok Semua blok penuh? Sekarang banyak pada dia orang sewa pada warga asing. Pemanfaatan ada 100%. Majoriti pada kampung warga asing. Kalau ada nak buat apa? Tak ada. Itu tak ada. Elok, saya setuju. Oh ya? Salah banyak lagi. Banyak kosong bang? Kosong tu tak, maksudnya permit tak ada? oh ya. Warga asing paling ramai. Macam malam bang tanya kan nak tanya. Kalau bapak kita ni saya kan. Kalau you nak tanya nak buat buku ke apa kan. Sini paling ramai warga asing di dalam mana bang? Kalau 8 tahun? Kalau dia Myanmar, Vietnam, Pakistan. Kira ramai penghuninya warga asing. Warga orang kita 10% ya? Semua ada keluar lah. Tadi owner banyak orang sini kan. Yelah biasalah bang, owner ramai juga. Tahun 19 lebih lama. Ada berapa tahun Betul. Apa sekadar nak ambil gambar je tu? Ambil video. Kalau itu kan misal gadget pun boleh masuk sekali bang. Dia orang buat apa keputusan hal bawah ni. Kau tengok daripada misal gadget lah. Salah. Itu lah kalau kita balik nak kaji balik di mana silap dia, di mana apa. Banyak lah. Bersangkutan dengan pemaju, bersangkutan dengan penduduk, bersangkutan dengan maintenance, bersangkutan dengan tapi dia orang cukai tak sirah setiap tahun bayar kan? Cukai-cukai macam cukai pintu. Tak, itu memang lah. Itu memang dah tanggungjawab setiap penduduk dikenakan apa. Cukai pintu tu bandaraya memang kira setiap tahun kan. Lepas tu masalahnya kalau berkenaan dengan Pemaju. Kalau urusan sekarang ni pemaju belum serah pada bandaraya lagi. Jadi masalahnya pemaju tak dapat titipan daripada penduduk atas nama ni lah. Yang benda yang kan? Mempunyai lah. Tapi tak semua tak bayar. Ada orang bayar. Macam saya duduk sini, abang bayar rumah kat sini. Yang wajar saya bayar masa kan. Sebab kiraan dia tak bayar. Sampai masa kita kena rujuk dia orang balik. Betul kan? Anda kata sesuatu benda yang nak diubah suai ke apa, terjadi satu benda, pertukaran ke apa, nak dirujuk balik dia balik. Betul. Tapi matlamat akhir dia pemaju pun tak ambil tahu sangat. Betul kan? Bayar-bayar itu je lah kan. Nak bayar-bayar tak bayar sudah, tapi dia kira. Pemaju Cina lah bang? Cina lah, mana ada Melayu. Yalah, saya pun bukannya orang sini, kita tanya lah bang kan, tak tahu kita. Oh mana orang bayar tapi pemaju buat tak tahu. Tu yang hutan tu. Dan ni ular pun dia. Ular. Tapi parking bawah tu teruk kan. Tengok dah tak ada lampu dah. Dia cerita teruk ni.
orang kata mana boleh situasi macam ni, apa jadi dalam Sapal Lebuh dia betul kan. Memang masalah besar lah orang kata kan. Betul. Apa ni, siapa yang apa dari segi apa maintenance ni macam mana ni, betul. Jadi sekarang anggap benda tak ada je kan. Tapi ada. Anggap tak ada tapi ada. Betul bang. Okeylah bang, terima kasih. Saya berkali lah di interview boleh termasuk yang Menteri Perumahan tu bersama saya tu kan. Siapa yang Menteri Perumahan lupa tu Salina. Komen kan. Dengan komen. Yang dia orang kata nak naik rumah baru. Saya nama dia. Yalah sama lah dah. Sebab dia melawat. Penduduk kan. Dia melawat SD yalah. Orang yang nak bangun semula kan. Termasuk baru ni ada satu dari PKP datang. Posing pula dalam ni. Yalah masalah macam tu lah kan. Nak dibangun semula. Tapi saya tengok macam kita orang luar kan, kita tengok pun macam sedih juga lah tengok keadaan. Kalau abang tengok lorong dia pun dia yalah, benda ni benda yang keadaan begini, benda tak terurus mana-mana apa pun yang lah, memang semak lah tu. Tapi ni dikirakan perumahan pertama lah sebelum naik kondo-kondo lain ni. Ini kos rendah terakhir dalam kawasan wilayah. Terakhir dalam kawasan wilayah. Ni ada. Jadi saya nak cerita benda macam ni pun saya banyak tahu. Kalau kau cerita memang kena tepat ke orang je lah. Tapi pertanyaan tu tak ke mana pergi. Kita sini macam you ambil gambar ni pun tak ke mana pergi. You jadi dia punya study je. Situ je. Buat sejarah. Nampak ke tengah sikit. Tak ada. Bukan kerja kita. Terganti. Ni pun kerja menteri je. Kerja menteri. Abang penduduk pun hari tu je bang kan. Kita cuma boleh kerajaan yang boleh berkuasa yang boleh jalan peranan ni kan. Kalau kita bawah ni saya rasa dah bawah kali pun saja dah. Maknanya yang banyak lot-lot ni abang semua warga asing lah. Bukan lot berasa, sewa oleh warga asing jadikan lot, ada kedai jadikan rumah, ada rumah jadikan apa? Duduk sampai 5-6 orang. Kedai Iya. Bawah tadi. Banyak. Atas ni ada suka pada. Okey bang, terima kasih bang. Ya. Okey, Assalamualaikum. Siapa ingat? Yang boleh gambar kat sini. Biasalah bang, macam isu dekat Kampung Baru kan, Sungai Baru. Kan banyak orang luar datang. Sebab bila dah masuk kita rakyat kita kat sini. Orang kau banyak masuk. Mana pembakaran cakap pun terus cakap dia dulu. Tapi yalah, ada apa ada cara dia macam kan. Tapi yang rumah kalau kita kan orang jadi bila betul jadi pihak pemaju pemandang saya ini ada Edis. Yang Edis. Yes, betul Alok. Di blok C. Maksud saya ada kawan tahu. Saya ni tak tahu kalau siapa yang tahu korang boleh share dekat Nabi. Hari ni saya bawa korang yang macam mana? Saya nak beli esok dekat Kicai. Okay. Kalau nak cakap dekat itu sini. Terima kasih kepada review yang sudi masuk dengan saya. So insyaAllah pada besok kita akan berpulang. Ni mungkinlah dulu-dulu tak jadi pun dia buat projek. Saya tengok EP kan. Dia sabut. Sebab itu ada sambungan lagi buat. Right. Okay. So blok A dah, blok B sudah, blok C. Terima kasih yang tap-tap screen. Ini tamannya.
So kena ikutkan cerita lah, kisahnya. Ini taman permainan. Ini taman budak. So terus saya bawa korang secara dekat sana. Jalan lah. Betul Liza, kesian dengan taman. Hutan banana. Dah hutan sangat, hutan belantara. Okey. Video yang penuh, saya nak bagi tahu korang, tengok dekat konten saya. Kat situ korang boleh tengok. Sebab totally kita dah record lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Ni pagi. Okey. Kedai macam ni kan? Kedai macam bangga. Oh, bukan. Ya. Orang sini 30 tahun. 30 tahun lah dengar ni. Ni orang ramai sudah tak ada yang menjaga. Banyak orang Mana suka lari? mana orang tu lari. Orang lift terak. Berapa tu? Dua? RM2. RM2. Dua RM2? RM2. Oh tu murah ni. Murah. Satu RM1. Okey, thank you uncle. Okey. Ni sudah dalam tingkat lah. 80 lah. 80. 1980. Mana sudah usia berapa tahun? 80 ini sudah 20, sini 26. 40 lebih. 40 lebih. Okey kan? Thank you. Hujan-hujan pun aku redah ni. Okey. Guca-guca pun kita bedah saja. Vlog ni dah, nanti korang boleh tengok kita punya view. Kita dah pusing habis dah. Okey. Korang, so saya berada di salah satu flat lama, di kecil lama. Atas saya sangat gelap. Dekat 6, kita akan di atas sekali.
matahari. You've arrived at your destination. Kalau korang tengok kat sini, ya Allah, betul. Kita lihat ni lift dulu dah memang tak berfungsi dah. Kalau korang tengok dulu siapa orang sini, korang tahulah. Ya, hai Mariam. Dia sebab orang sini. Ni kedai di kawasan Kuchai Lama. Oh, you kan Mr. Dre, masuk boleh tengok tempat awak membesar dulu. Ni Kot Badminton. Kot Badminton di Surau. Surau ni besar dia. Awak kata macam awak terkejut macam ada tempat dah hutan nampak ni. So kalau korang nak tahu, sini banyak warga asing. Nampak ni. Ni semua berpenghuni dengan warga-warga asing Bangladesh, semua sini. Rumah yang elok. Lagi saya KL. Nanti KL malam. Okay. So kita naik atas pula Kita sampai naik tingkat ujung untuk korang. Kita akan naik ke tingkat 4. Terima kasih korang sudi masuk. Thank you.